mengurangkan sifat boros dalam belanja. Kenapa mereka ucap terima kasih? Sebab mereka sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Tapi apabila saya ajak mereka buat tabungan emas, mereka sedah boleh pun menyimpan. Cuma bekukan sejumlah pendapatan kita dalam bentuk grade emas. Tuan-puan, apabila kan duit kita menjadi grade emas, tindakan kita lebih rasional, wajar, lebih pandai daripada sebelum-sebelum ini. Akan ada dalam diri kita ni tempoh bertahan. Contoh kan kita tengok sport ring kereta buruk, lansir rumah kita buruk, sofa rumah kita buruk. Akan ada dalam diri kita ni tempoh bertahan. Nantilah ada duit baru aku tukar. Takkan kita jual emas kita ni. Kita akan berfikirlah, tindakan kita lebih rasional, wajar. InsyaAllah ini dah berlaku kepada bawah bimbingan saya. Jadi tuan-puan, isi bib biru yang saya tinggalkan, saya akan hubungi tuan-puan. Kita buka dulu akaun emas secara percuma. Boleh mula dengan serendah 100, boleh mula serendah 1 gram. InsyaAllah membantu mengurangkan sifat boros dalam belanja.